kita meredah keadaan air yang agak tinggi dengan kenderaan, Datuk? Boleh, tak ada masalah, kita boleh redah. Yang pertama sekali kita kena tengok tembok-tembok dekat tepi. Okey. Tembok dekat tepi tu ada jenis tembok yang 6 inci. Ada jenis tembok yang 12 inci. 305 mm. Ada yang terlalu tinggi, sampai 3 kaki, sampai 1 meter. You boleh nampak 1 meter tak ada masalah. Jadi yang masalah sekarang ni antara 305 atau 159 atau 160 mm. Lebih kurang 6 inci atau 12 inci. Jadi kalau 160 mm tu tak ada masalah, kita jalan perlahan-perlahan. Slow. Jalan perlahan-perlahan. Masuk gear L atau gear 1 auto, lepas dia akan jalan sendiri. Yang paling bagus, kaki sebelah tap brake, tap brake, supaya kita akan bergerak, boleh cengkam dengan cengkaman brake kita. Tayar kita berada di atas permukaan jalan, jangan lebih daripada 10 km/h. Kalau kita laju-laju, kita akan jadi sampan. Bila kita jadi sampan, kereta kita akan ke tepi, bukan duduk tengah. Tak boleh. Dan mata kita kena terang lah, supaya kita boleh nampak line-line putus. Walaupun dah 6 inci tu, line yang ada di atas jalan tu boleh nampak. So kita dah duduk tadi line tengah, kita kena duduk line tengah tu, terus dia ikut line tu. Bila dah tak nampak, kena cari line kanan lagi. Ada nampak tak? Nampak, kena duduk line belah kanan pula yang nampak. Sebab bila dah tak nampak tu, dah lebih daripada 1 kaki lah. Air, mana ada air atas jalan cantik bersih, ada ke? Tak ada. Semua air tanah, kala-kala. Bila air dah berkala-kala tu, paling worst senario, mata kita dah tak nampak, berperlahan-perlahan ikut belakang kenderaan. Okey. Memang selamat. Tapi kalau kereta 4x4 pun tak takut, tinggi. tak payah. Corong di atas ada, Datuk. Corong dekat atas. Sebut dah. Jadi janganlah kita nak tunjuk arrow pula. Bawa kereta kecil, yang paling teruk bawa motor. Taruh bulu pipe dekat sambung kat exhaust pipe. Itu nak style. Jadi tak payahlah nak tunjuk style. Jadi yang penting selamat. Saya. Kalau you boleh tunggulah sekejap, sekejap atau patah balik, biar dia jauh, tak apa. Ni jalan dekat ni, lagi senang dekat ni, tapi banjir, kenapa? Kena gila kau jalan jauh. Kenapa nak main dengan banjir? Tak perlu. Air ni untuk kita dahaga minum, untuk kita mandi, untuk kita pakai. Bila dia banyak, berani ke? Jangan.